11 orang anak, selalunya berapa orang yang boleh jaga? Maha penyayang Allah Azza wa Jal, Allah akan gerakkan salah seorang daripada anak hak ramai ni. Dia akan ada seorang anak yang paling taat, yang paling kasih, yang paling jaga mak hak sakit ni. Dia mesti ada, mesti ada. Dia tak ada 5-5 tinggal. Tak tahulah, saya tak tahulah hak saya jumpa lah. 5-5 tinggal, jarang lah. Ada tapi jarang. Kalau ada 8 anak, 8-8 tinggal, mak hak lumpuh tak boleh buat apa ni, jarang. Selalu kita jumpa ayah lumpuh terus satu badan, mak lumpuh terus satu badan. Allah akan tinggalkan salah seorang anak menjadi anak yang paling taat. Anak ni dia ada buat satu satu pahala ataupun satu kebaikan yang membuatkan Allah pilih untuk dia taat dan menjaga ibu atau ayah dia. Hak cerita saya buat tu salah satu contoh, betul. Sebab tu daripada 9, daripada 11 anak, seorang atau 2 hak ni je akan balik mai.